memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta mengelakkan pembaziran dan aktiviti tidak perlu sepanjang berada di Tanah Suci, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan peringatan agar jemaah menjaga kesihatan, mengawal perbelanjaan dan mengutamakan kewajipan haji dalam situasi ekonomi dunia yang mencabar. Satu perkara yang penting kita suka ingin mengingatkan kepada jemaah haji ialah keperluan menjaga kesihatan diri, tidak membazir dan mengawal perbelanjaan serta berjimat cermat terutama dalam situasi ekonomi dunia yang bergolak ketika ini. Baginda turut menekankan kepentingan menjaga nama baik negara dengan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi termasuk mengelakkan sebarang penglibatan dalam perhimpunan atau demonstrasi politik. Titah baginda disampaikan pada Majlis Kursus Perdana Haji Peringkat Negeri Selangor musim Haji 1447 Hijrah di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang dihadiri lebih 5,000 peserta. Sementara itu, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan dalam sembah ucapannya turut mengingatkan jemaah agar sentiasa berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat. Kerajaan Malaysia dan tabung haji akan sentiasa memantau perkembangan semasa serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Arab Saudi bagi memastikan keselamatan dan kebajikan jemaah haji Malaysia sentiasa terpelihara. Lebih 8,000 jemaah dari Selangor dijangka menunaikan haji tahun ini dengan penerbangan pertama dijadualkan pada 18 April.